Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni aku nak buat konten nanti. Aku nak buat konten tentang cara aku nak masuk Puspakom atas kereta aku ni. Aku dah buat radiator baru ni rosak. Padahal baru 2 tahun lepas aku tukar. Radiator aku dah habis 700 lebih. Tayar aku dah habis 500, 2 biji aku tukar. Lepas tu yang ni aku gagal Puspakom. Aku gagal Puspakom. So aku kena tukar ni gagal. Brake ni aku dah tukar baru. Lepas tu berapa belakang aku itu aku sidil langgar. Aku ingat dia pecah sikit je tapi pun gagal. Lampu pun aku nak tukar, lampu plate terbakar. Lampu plate cekuk nak tukar sendiri aku dah beli. So aku nak buat journey aku aku masuk Puspakom macam mana. Alang-alang aku nak hantar cat bumper aku tadi. Aku ada bodek abang aku spoiler sikit dia tak pakai. So aku nak ambil ni, aku nak cat. Aku dah letak kat Honda aku pula. Aduh, luka pula terbelah. Nak repair keretanya pasal tolak. Zas koyak. Sekarang ni hari ni journey aku nak pergi Puspakom. Sekarang ni aku nak kena buat kereta aku. Ya. Aku kena cat bumper aku, bumper pecah. Aku kena tukar, nak kena cat kat sini. Aku gagal aku punya Puspakom. Saya kena buat lah. Bumper ni aku tak jadi nak tukar. Aku cuma jahit je, lepas tu aku cat. Spoiler ni aku nak cat warna putih. Dengan Honda ketam aku. Kita bagi si putih tu nampak garang sikit. Sebab apa? Sebab Aiman buat Grab, buat part time. So bila kita buat kereta e-hailing ni, kita kena masuk Puspakom setahun sekali. Tu yang leceh tu. Tak apa, nanti Aiman nak buat journey supaya nanti untuk Aiman ni ingatan macam mana cara nak masuk Puspakom, apa yang kena buat, apa yang kena lepas. Untuk orang yang nak masuk Puspakom nanti Aiman akan ajar korang. Supaya tengok video sampai habis. Sebelum masuk Puspakom, korang mesti servis kereta korang dulu. Ni bukan kereta aku, bukan ni. Ni baru kereta aku. Macam aku radiator rosak, so aku kena tukar dulu radiator aku. Kenalah 700, tak apa, je macam settle. Lepas tu kita pergi tukar tayar pula. Tayar aku dah botak. Nampak? Memang tak lepas lah cerita dia. So aku beli 2 terus. Kat sini murah lah pada aku. Aku dapat tayar dari China je aku beli. Aku dapat 130 biji. Lepas tu sekali elemen dengan apa entah, kenalah 400 lebih. Dekat sini sport rim dia orang murah. Banyak lah pilihan. Harga dia pun murah. Dia bagi berapa ratus tadi? Yang ni 600. Yang itu 800. Yang ni 15 600. Kalau yang 16 800. Kalau yang 17 980. Dia tak terain lah, dia tak terain. Yang ni yang 18 1400. Tengok lah. Nyari aku terracun. Tak payah aku buat benda yang penting dulu. Yang ni aku element. Tak apalah, kita pun memang pakai untuk kita kan. So saat kita element lah, kita buat semua sekali yang lalang. Kau kena standby ni, jangan lupa tau. Sebelum masuk Puspakom, kau kena ada pemadam api, kau kena check kau punya lampu. Plate korang pun korang kena check. Lepas tu tinted korang kena check. Segitiga yang apa jaga jalan tu kena check. Getah brake ni pun kau kena check. Simple ni pun kena check. Di check ni. Ni adalah Puspakom. Betul kau kena buat ini. Masukkan nombor plate korang apa semua nanti semua. Dia baru kau daftar. Macam aku sebelum ni dekat yang sebelum ni. Ni aku ni yang berkala e-hailing banting. Kau buat macam tu lah. Masukkan apa semua data dalam tu. Korang datang nanti Puspakom, korang tak payah banyak barang-barang pun. Korang bawa just nombor booking dengan geran. Lepas tu korang beratur je ni. Macam aku 21 sampai depan tu, nanti kat kaunter ni kau bagi je geran dengan ni. Lepas tu dia orang akan check lah kereta kau. Lepas tu dah check, baru dia akan keluar macam ni. Ini je yang dia nak. Lepas tu kau hantar lah dekat dekat JPG. Dia JPG keluar kat router kau. Itu je. Itulah untuk e-hailing. Yang ni berkala. Dia cuma minta setakat ni lah. Datang dekat guard tadi, dia cuma suruh masuk lorong 1. Lepas tu dia minta geran. Lepas tu dia minta nombor booking lah. Itu je. Dia buka dekat kaunter tu dia bagi. Setakat ni okey lah, setakat ni okey. Aku gagal sebab aku punya ni. Ni aku punya dia tak menyala. Lampu plate tak menyala. Lepas tu aku punya bumper pecah dengan aku punya brake. Getah brake koyak. Yang ni ada koyak sikit je. Tapi aku kena beli getah ni.
Lepas tu aku punya belakang ni pecah sebab aku ada orang langgar tu. So aku tak tukar lagi, tapi boleh pakai sebab benda ni boleh pakai lagi. Cuma dia pecah macam tu lah, pun tak boleh. Lepas tu aku punya lampu LED pun terbakar, dua-dua terbakar. So aku gagal, so aku kena repeat lagi. Tak apa lah, repeat RM25 dalam RM30 bawah lah. Tapi itulah masa kau lah.